Hai, selamat datang. Hari ni, jom kita kupas satu benda yang kita guna setiap hari tapi mungkin tak betul-betul faham pun. Apa dia? Wang dan sistem perbankan. Macam mana sebenarnya benda ni semua berfungsi? Jom kita bongkar sama-sama. Okey, untuk mulakan, cuba bayangkan situasi ni. Awak teringin sangat nak beli telefon baru, tapi harganya 100 ekor ayam. Macam mana awak nak angkut 100 ekor ayam tu pergi kedai? Lagi pening, tuan kedai tu nak ke ayam sebanyak tu. Dah tentu tak praktikal langsung kan? Senario ayam tadi tu mungkin kelakar. Tapi, ia sebenarnya membawa kita ke realiti dunia zaman dulu. Itulah yang akan kita tengok dalam bahagian pertama ni, dunia tanpa wang. Ya, sebelum ada duit shilling dan wang kertas, inilah cara orang berurus niaga. Sistem ni kita panggil sistem barter atau senang cerita, tukar barang. Masalah paling besar, ia perlukan sesuatu yang pakar ekonomi panggil kehendak serentak. Maksudnya, saya bukan saja kena cari orang yang nak ayam saya, tapi pada masa yang sama, orang tu mesti ada telefon yang saya nak. Kali ceh tu. Sebab itulah wang dicipta. Ia jadi satu benda yang semua orang setuju terima, jadi urus niaga jadi jauh lebih mudah. Jelaslah kan sistem barter tu memang tak efisien langsung. Jadi, apa penyelesaiannya? Ini membawa kita ke bahagian kedua dan soalan paling asas. Apa sebenarnya wang ni? Nah, secara teknikalnya, inilah definisi wang. Ringkasnya, wang ni apa-apa sajalah yang kita semua setuju untuk terima sebagai bayaran. Kata kuncinya kat sini ialah diterima umum. Kuasa duit tu bukan datang dari kertas atau logam tu sendiri, tapi dari kepercayaan kita semua terhadap nilainya. Tapi, bukan semua benda boleh jadi wang yang bagus tau. Dia kena ada ciri-ciri khas. Mestilah tahan lama, mudah dibawa ke mana-mana, senang dibahagi kepada nilai lebih kecil dan yang paling penting, nilainya kena stabil. Sebab itulah kita tak guna ikan sebagai duit kan? Nanti tak pasal-pasal busuk pula. Bila sesuatu tu dah ada ciri-ciri tadi, ia akan jalankan 4 tugas utama dalam ekonomi kita. 1. Sebagai alat pertukaran untuk kita jual beli. 2. Sebagai unit ukuran untuk kita letak harga pada barang. 3. Sebagai penyimpan nilai untuk kita menabung. Dan 4. Sebagai alat bayaran tertunda, macam untuk bayar hutang atau ansuran bulanan. Okey, sekarang kita dah faham apa itu wang dan apa tugas-tugasnya. Persoalan seterusnya, siapa yang kawal semua ni? Siapa yang pastikan nilai duit kita tak jatuh merudum? Ini membawa kita ke bahagian seterusnya, pengurus wang negara. Jawapannya ialah Bank Pusat. Kalau di Malaysia, tentulah Bank Negara Malaysia. Cuba bayangkan, mereka ni macam penjaga gol untuk ekonomi negara kita. Tugas mereka adalah untuk memastikan kestabilan keuangan sentiasa terjaga. Dan kerja mereka ni besar sangat tau. Mereka lah satu-satunya yang boleh cetak dan keluarkan duit kita. Mereka juga jadi bank untuk kerajaan. Mereka kawal selia semua bank lain. Dan yang paling kritikal, mereka guna dasar kewangan untuk mengemudi ekonomi negara. Okey, ni antara alat kawalan utama mereka. Katakanlah inflasi tengah naik, maksudnya harga barang naik mendadak. Bank Pusat akan naikkan kadar faedah. Bila faedah naik, pinjaman jadi mahal. Jadi orang pun kuranglah berbelanja. Sebaliknya pula, kalau ekonomi tengah lembab, mereka akan turunkan kadar faedah. Pinjaman jadi murah. Jadi orang ramai dan syarikat akan lebih galak berbelanja dan melabur. Ia satu tindakan pengimbangan yang sangat teliti. Okey, dari pengawal peringkat tertinggi negara, jom kita turun ke peringkat yang lebih dekat dengan kita semua, iaitu bank yang kita guna hari-hari tu. Bank perdagangan, macam bank tempat anda simpan duit gaji tu, boleh diibaratkan macam jantung dalam sistem kewangan kita. Mereka lah yang pam duit dari orang yang ada simpanan kepada orang yang perlukan pinjaman. Aliran inilah yang buat ekonomi kita terus hidup dan bergerak. Sebenarnya, fungsi teras mereka ni mudah je. Pertama, mereka terima simpanan atau deposit dari kita semua, tak kiralah akaun simpanan biasa ke, akaun semasa ke atau simpanan tetap. Lepas tu, fungsi kedua, mereka gunakan sebahagian besar duit simpanan tadi untuk bagi pinjaman kepada orang lain. Sekarang, kita dah sampai ke bahagian yang paling menarik. Boleh kata, ia macam satu silap mata dalam dunia kewangan. Macam mana bank sebenarnya mencipta lebih banyak wang dari wang yang sedia ada? Proses ni dipanggil penciptaan kredit. Kunci kepada sihir ni terletak pada satu peraturan penting dari Bank Pusat yang dipanggil nisbah rizaf. Jom kita guna contoh mudah, katakan nisbahnya 20%.
Maksudnya, untuk setiap RM100 yang awak simpan di bank tu wajib simpan RM20 dan baki RM80 lagi tu, yang tu mereka boleh pinjamkan kepada orang lain. Jom kita tengok prosesnya satu persatu. Mula-mula, Ali simpan RM1,000, bank simpan RM200, iaitu 20%, dan pinjamkan baki RM800 kepada Fatimah. Kemudian, Fatimah guna RM800 tu untuk bayar kepada Chong. Chong pula simpan RM800 tu dalam bank dia. Bank Chong pula akan simpan 20% dari RM800, iaitu RM160 dan boleh pinjamkan baki RM640. Nampak tak? Proses ni akan terus berulang dan berulang. Dan inilah hasil yang luar biasa tu. Dari satu deposit asal sebanyak RM1,000, keseluruhan sistem perbankan kita berpotensi untuk menjana sehingga RM5,000 dalam bekalan wang. Duit baru ni wujud dalam bentuk kredit atau pinjaman. Inilah yang dipanggil kesan pengganda wang. Jadi, ia bukan sihir, tapi matematik perbankan yang jadi enjin ekonomi kita. Jadi, selepas faham semua konsep-konsep besar tadi, jom kita bawa balik perbincangan ni kepada diri kita sendiri. Macam mana semua sistem yang kompleks ni sebenarnya memberi kesan terus kepada poket anda. Kenapa semua ni penting untuk awak? Sebabnya mudah. Keputusan bank pusat akan tentukan tinggi atau rendahnya kadar faedah pinjaman rumah atau kereta awak. Kestabilan sistem ni pula tentukan sama ada nilai simpanan RM100 awak hari ni akan sama kuatnya tahun depan. Dan proses penciptaan kredit tadilah yang sebenarnya membantu jana pertumbuhan ekonomi dan wujudkan peluang pekerjaan. Kesimpulannya, dari sistem barter zaman dulu sampailah ke sistem keuangan canggih hari ini, semuanya berdiri atas satu asas yang nampak rapuh tapi sebenarnya sangat berkuasa, iaitu kepercayaan. Kepercayaan kita yang duit ni ada nilai dan kepercayaan kita yang bank akan pulangkan duit kita bila kita nak. Bila kepercayaan ni goyah, seluruh sistem boleh runtuh. Jadi, soalan terakhir untuk anda fikirkan, sejauh manakah kepercayaan anda pada sistem yang kita guna setiap hari ini?